Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel aku. Okey, video kali ni aku nak pasang dashcam jenis DDPi Z60 Pro. Aku nak pasang depan belakang sekali dengan wire kit. Sebelum aku nak pergi kedai ni, pastikan korang dah tekan dulu butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat bawah video ni. Tanpa membuang masa lagi, jom kita teruskan menonton video ni. Oh, skrin dia pun besar. Ni memang kecil je. Ini banyak jelasnya. Dia malam aku banyak jelas ni. Kamera dia kecil. Apakah ada bising sikit? Lepas mereka itu gerak, dia pun ada cakap. Kalau you mau tutup boleh tutup sini. Ada. Ini sensitif. Okey, aku dah sampai rumah dah. Dah siap pasang dashcam dan juga pedal lock daripada Loctech. Dashcam DDPi, model seperti yang korang tengok dekat dalam tajuk dan juga thumbnail ni. Okey, video pendek je untuk pemasangan dua barang ni. Sengaja aku nak pendekkan, tak boleh tunjuk lebih-lebih. Kalau nak lebih-lebih, nanti aku tunjuk pemasangan benda lain pula untuk kereta ni. Mantap! Sekarang ni dah siap pasang semua. Jadi jom aku tunjukkan kualiti video dashcam ni. Kita tengok macam mana hasil dia. Cantik ke tak cantik? Harga boleh tahan DDPi ni.
Okay guys, macam okay ke tak okay dashcam DD5 Z60 Pro ni. Ini yang paling latest lah setakat ni. Dia upgrade daripada Z50 Pro. Macam mana kualiti dia siang dan malam, tempat gelap, tempat terang. Aku rasa video dia okey lah, menarik juga. Kualiti kamera depan dia 4K, belakang dia Full HD. Aku rasa aku tak ada apa lagi nak kongsi. Video setakat dekat sini lagi. Korang tunggulah update video seterusnya untuk kereta Proton X70 aku ni. Video ni pendek je, mungkin dalam 7 ke 8 minit saja. Sebelum aku akhiri video ni, pastikan korang dah tekan butang like, share, subscribe dan komen. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Semoga video ni bermanfaat untuk korang semua. Assalamualaikum. Bye. Down and I'ma get it right, dead on sight like been down and I'ma get it right, dead on sight like